Sebenarnya, masa depan seseorang ditentukan oleh apa yang dia buat ketika orang lain memilih untuk berehat. So again, tuan-tuan, hari ni ada ramai orang, ramai orang nak berjaya, ataupun ada certain orang, aku nak bercakap, aku nak fluent, aku nak lebih convincing. Tapi apa pilihan yang dia buat? But then the best part, walaupun tuan puan sudah berada di level sekarang, tapi anda berada dan memilih untuk majlis ilmu. Kita bagi satu tepukan dengan hormat tuan puan. Masya Allah. Okey, so rakan-rakan yang saya hormati sekalian, saya sebenarnya sangat gembira dan berterima kasih sebab support, dan saya juga tak sabar nak bersama-sama dengan tuan dan puan di sepanjang 2 hari ini, tuan dan puan. Dan saya yakin dan percaya mungkin ada yang berada dalam sesi online ini adalah first time ke Speak with Confident. Berapa ramai yang first time? Boleh tak komen di ruangan chat first time? Silakan. Tuan Isyamuddin pun first time Okey, saya kata Papa Rock. Siapa lagi? Alright, thank you so much. Saya nak baca sedikit di ruangan komen. Baim, Asri, Wanhana, Sani, Firdaus, Yang Syarina, Has, alright, Amma, saya kata, Izian Hadira, Puan Sakinah, Laila. Okey, kebanyakannya kita adalah first time. Dan saya kira percaya ada juga yang pernah attend ke Speak with Confidence sebelum ni, especially rakan-rakan PIC dan juga The Platinum. By the way, kita bagi satu tepukan merupakan rakan-rakan The Platinum kita dan juga rakan-rakan di Influential Club gitu. Thank you so much. Dan saya difahamkan kita punya sesi ni, since dia secara online, kita ada all over Malaysia lah Masya Allah. So thank you so much. Saya cikgu, saya first time guna Zoom, tak reti nak set up nama. Okay, it's okay. Boleh tekan yang gambar orang tu dan kemudian dekat situ kita rename. Okay, by the way saya nak tanya, ada tak daripada Sarawak daripada sini? Ada tak? Kalau ada, anda boleh komen. Saya, silakan. Ada tak daripada Sarawak? Boleh komen di ruangan chat. Sebelum kita live daripada Madinah, Masya Allah, terima kasih Puan Najah Azimah, Puan Azimah, thank you so much. Puan Norma daripada Sarawak, Masya Allah. Michael daripada Sarawak, daripada Miri, iPhone Faiz, thank you so much. Ni Siti Nabila, wow, kita bagi satu tepukan murah pada rakan-rakan daripada Miri, daripada Sarawak, good job. Ada yang daripada Sabah, Puan Hartini, berapa ramai yang daripada Sabah? Anda boleh komen, I saja. Tuan Charul Nizam, thank you so much. Puan Mariam, semua. Okey, Sabah, Tuan Zain, Masya Allah. Kita, untuk teman-teman puan, saya berasal dari Sabah juga. Ini orang Sabah juga ni. Tapi kita orang Sabah boleh kecek Kelantan kita. Tapi bunyi ke seberang sikit lah. Good job, kita bagi satu tepukan murah pada rakan-rakan daripada Sabah. Ada yang daripada Kelantan? Ada tak daripada Pantai Timur? Kelantan. Anda boleh komen. Sek kita, come on. Ada yang daripada Kelantan sini, Sek kita, come on. Boleh komen dulu, Sek kita. Terima kasih Tuan Zahrul, terima kasih Puan Nani, Sek kita. Puan Wan, Puan Nurin, terima kasih. Wow, amazing. Has, thank you so much. Syawal, kita bagi satu tepukan murah rakan-rakan daripada Kelantan. Ada tak yang daripada Terengganu? Ada tak daripada Terengganu? Boleh kecek Kelantan kita. Saya pun sama lah. Sebab isteri saya orang Kelantan. InsyaAllah. Okey, ada tak daripada Terengganu? Kalau ada, anda boleh komen. Ada, silakan daripada Terengganu. Boleh tak? Saya daripada Terengganu, Nina Imelda Man, ada. Thank you so much. Nazhan, thank you so much. Ada Besuit. Republic of Besuit. Good job. Kita bagi satu tepukan murah pada rakan-rakan daripada Terengganu. Ada tak yang daripada Negeri Sembilan? Come on, boleh tak komen? Negeri Sembilan, N9, tulis saja. N9, silakan. Puan Rozaimah, thank you so much Puan Rozaimah. Puan Nurul, Siti Nur Ain, Puan Kamisah, ada lagi yang daripada Negeri Sembilan. Silakan. Putri Faida, thank you so much. Wah, Masya Allah. Papa Rock, waalaikumsalam. Wah, good job. Kita bagi satu tepukan murah pada rakan-rakan daripada Negeri Sembilan. Daripada Kedah. Ada all the way daripada Kedah pagi ni. Ada daripada Kedah. Come on, boleh komen. Saya, come on. Ada yang daripada Kedah, boleh komen. Saya, silakan. Ada, alright. Fadilah. Arif, Fadli, thank you so much. Ada lagi daripada Kedah, come on, komen. Saya Kedah. Juniza, Cik Date, okay, alright. Saya Syamuddin, thank you so much. Ada yang daripada Perlis. Ada tak daripada Perlis? Anda boleh komen. I saja. Silakan rakan-rakan daripada Perlis. Saya nak anda Perlis, Siti Nur Aini, Masya Allah. Kita bagi satu tepukan murah pada rakan-rakan daripada Perlis. Kepada yang memandu kan, hati-hati memandu. Alright, insya-Allah. Okey. Mana lagi saya tak sebut KL Selangor relax dulu. KL Selangor relax. Penang. Ada tak daripada Penang? Kalau ada, anda boleh komen. Saya, silakan. Anda boleh komen saya. Okey, Latif, Farah, Ruby, thank you so much. Juniza, okey, Suzana, thank you so much. Ada lagi daripada Penang? Okey, daripada Johor. Ada tak daripada Johor? Kalau ada, anda boleh komen.
Johor. Okey, baik. Tuan Hisham, thank you so much. Tuan Syed Hanif, thank you so much. Haikal, thank you so much. Johor. Muhammad Noor. Saya. Okey, Masya Allah. Amazing. Kita bagi satu tepukan murah pada rakan-rakan daripada Johor. Saya untuk makluman rakan-rakan kan, saya sekarang ni kerap ke Johor lah. Sebab apa? Anak saya berada di Johor sekarang. Anak saya belajar di Johor. By the way, ke siapa lagi? Dekat mana lagi? Pahang. Ada tak daripada Pahang? Anda boleh komen. Saya, silakan. Cik Mat from Iraq sekarang sedang bercuti. Hati-hati Cik Mat. Thank you so much. Masya Allah, kita amazed kepada Cik Mat kita. Okey, ada tak daripada Pahang? Saya, Puan Linda, Izian Nadira, thank you so much. Noratika, thank you so much. Dan ada lagi tak? Apa lagi yang saya tak sebut selain daripada KL, Selangor? Oh, Perak. Perak. Ada tak Perak? Anda boleh komen di ruangan komen. Perak, silakan. Ipoh Mari, thank you so much. Siti Fikriah, Masya Allah. Masya Allah, amazing. Kita bagi satu tepukan murah pada rakan-rakan daripada Perak, luar biasa. Dan saya nak, tuan dan puan, saya nak tanya, berapa ramai daripada Selangor sini boleh komen me, M-E, come on. Saya nak raikan Iman, thank you so much. Iman, Amma, Niza Hasban, thank you so much. Tuan Farid, Tuan Sulaiman, thank you so much. Tuan Azrul, thank you so much. Ahmad Kamil, Adam Adiputra, wah amazing. Kita bagi satu tepukan murah pada rakan-rakan daripada Selangor. Daripada KL, boleh komen. KL, silakan. Ni Puan Pucung Prima, berjiran kita ni tuan. KL, thank you so much. Kerja KL tapi from Kelantan. Syuhada, terima kasih pada rakan-rakan. Siapa lagi daripada KL? Itu je. Dan daripada Putrajaya, ada tak daripada Putrajaya? Anda boleh komen PJ itu bukan daripada Petaling Jaya tapi daripada Putrajaya. Ada tak daripada PJ? Thank you so much. Is Hakim. Ada lagi daripada Putrajaya? Ada lagi? Alright. Fazlida. Alright. Ada lagi? Alright, good job Aliza. Kita bagi satu tepukan murah pada anda, Masya Allah. Okay, so rakan-rakan semua, ada lagi tak yang saya tak sebut? Melaka. Thank you so much. Melaka, ada tak daripada Melaka? Anda boleh komen. Saya Melaka. Puan Misna, thank you so much. Siapa lagi? Kita nak anda komen di ruangan chat. Wah, amazing. Saya sangat suka Melaka sebab Melaka ada MITC dan dulu MITC ada restoran Subaidah kan. Restoran Subaidah tu, kenapa saya in sangat restoran Subaidah tu sebab dekat situlah saya dengan my wife first met. Okay, by the way tuan dan puan, pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan kita rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin ni kita dapat bersama-sama dalam majlis ilmu pada hari ini. Dan tuan dan puan, bila kita sebut tentang majlis ilmu, kita tahu, kita sangat percaya Tuan Firdaus, Kak Ai Johor, Puan Anis, Tuan Azrul Hisham, Atira, Naqi, Papa Rock, kita semualah yang berada dalam majlis ilmu pada hari ini. Kita ada lebih kurang 200 lebih orang. Dan tuan dan puan, kita semua nak transform diri kita. Setuju tuan dan puan? Puan Nani kita, Puan Azza Wahid, Zafran, kita nak transform diri kita menjadi seorang yang lebih baik dan kita nak menjadi seorang yang berjaya dan lebih tenang. Setuju tuan-tuan? Kalau setuju boleh buat 2 piece macam ni tuan-tuan. Alright, thank you so much. Dan rakan-rakan semua, bila kita sebut tentang nak transform diri kita, bila kita nak sebut tentang nak lebih berjaya dan lebih tenang, saya nak tuan-tuan tuliskan ada 3 law, ada 3 hukum. Kalau kita nak transform diri kita menjadi seseorang yang lebih baik ataupun kalau kita nak improve diri kita to the next level dan lebih tenang, kita kena faham ada 3 law. Ada berapa law tuan-tuan? Boleh tunjuk jari 3? Right. So, apakah 3 law ni? Yang ni tak ada dalam kita punya workbook lah. Saya nak tuan-tuan tulis. Sebagai seorang individu, kalau kita nak transform diri kita dan kalau kita nak improve diri kita, kita perlu faham ada 3 law. So, apakah 3 law ni? Law yang pertama adalah law of nature. Boleh tukar background. Thank you so much, puan. Itu adalah yang pertama, law of nature. Yang kedua, tuan-tuan, adalah law of cause and effect. Right? Dan law yang ketiga adalah law of fate. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan, kalau kita nak transform diri kita ataupun kalau kita nak improve diri kita the next level, pernah tak kita melalui situasi di mana kenapa hidup aku ni macam tu je daripada dulu sampai sekarang, ataupun kenapa lebih dulu masa bujang macam ni tapi selepas dah kahwin ya Allah makin teruk. Dulu masa kerja dekat sekian-sekian okey, tapi selepas bertukar kerja, selepas berhijrah buat bisnes ataupun apa-apalah kan, kehidupan kita naudzubillah lagi teruk tuan-tuan. So, apa yang kita nak
kita perlu faham 3 law ni supaya kita boleh improve diri kita dan kita boleh transform diri kita. Dan the best part, kita nak lebih tenang. Kita tak nak juga kita punya transformation tu luar biasa. Kita menjadi semakin senang dari segi materials. Tapi ya Allah, tak tenang tuan-tuan dan puan. Kita tak nak juga. Tapi kita nak transform, berjaya dan juga tenang. So, apakah 3 law ni? Law yang pertama adalah law of nature. Law yang kedua adalah law of cause and effect. Law yang ketiga adalah law of fate. So, apakah law ni? Saya nak tuan dan puan tengok saya dulu. Bila kita sebut tentang law of nature ni adalah hukum alam ataupun hukum alami. Sebagai contoh, kalau muda, dia punya alami mesti akan tua. Hidup pasti mati. Apa lagi? Api sifatnya panas. Di mana pun kita pergi, dekat Europe ke, dekat US ke, dekat Asia ke, orang tua mesti muda, orang hidup mesti mati. Api mesti sifatnya panas, ais mesti sifatnya sejuk. Kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala lah. So the point here is, law of nature adalah hukum alami yang memang kita tak boleh ubah. Alright? Cik Puan Nura dah boleh tukar dah. Okay. So itu adalah law yang pertama, iaitu law of nature. Law of nature ni kita tak boleh ubah kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, tuan-tuan, adalah law of cause and effect. Dan bila kita sebut tentang law of cause and effect ni adalah hukum di mana kalau kita buat sesuatu, kita akan dapat sesuatu. Right? Ataupun A plus B mesti sama dengan C. Contoh, siapa yang buat sungguh-sungguh pasti akan berjaya. Ataupun kalau kita nak makan, kita order, pasti kita akan dapat makanan tu. Macam tu lah kan. Macam tu. Pagi ni macam aku lapar lah. Tapi aku lapar. Agak-agak kenyang tak kita? Memang tak kan. Kecuali aku lapar lah. Aku nak makan lah. Lepas tu, kita order pakai apps apa-apa lah kan. Lepas tu kita order, kita bayar dan kemudian tak lama orang tu datang. So itu adalah law of cause and effect. So sama juga hari ni law of cause and effect ni adalah kalau kita fokus, kalau kita attend majlis ilmu, kalau kita hadir, first kali hadir lah hadir plus fokus, insya-Allah kita akan faham. So sama juga kalaulah kita hadir dan dalam komunikasi, kalau kita praktis, kita akan kuasai. So, ini adalah law of cause and effect. Dan tuan-tuan dan puan-puan, berapa ramai orang di luar sana, dia nak gaji 15,000. Tapi kerja gaji 3,000. Contoh macam tu kan. Ataupun ramai orang di luar sana nak berjaya ataupun nak transform diri dia in terms of communication. Aku nak kalau bercakap smooth. Aku nak kalau bercakap fluent. Aku nak kalau bercakap convincing. Tapi tak attend kelas. Ataupun tapi tak fokus contohnya. So again, ini dinamakan law of cause and effect. Dan the best part, law of cause and effect ni kita boleh kontrol. Ada satu pepatah, man jadda wajada kan. So, dan amazingly, tuan dan puan, macam saya mention tadi, walaupun anda sudah berada di level sekarang, saya yakin dan percaya di hadapan saya ada datuk, ada datin, ada prof, ada doktor, ada engineer, ada surveyor, ada accountant, ada business owner, ada usahawan, ada yang bekerja dekat GLCs, ada CEOs and so forth. Tuan dan puan, walaupun anda berada di level sekarang tapi anda masih menuntut ilmu. Kita bagi satu tepukan muru pada tuan-tuan. Masya Allah, luar biasa. Dan tuan dan puan, again, law of cause and effect itu di bawah kita punya kendalian. Right? Dan yang ketiga, tuan dan puan. Yang ketiga adalah law of fate ataupun takdir, tuan dan puan. Dan kita semua sedia maklum, Tuan Amir, Tuan Michael, Puan Safiah, Puan Siti Nurain, Puan Azhar, Tuan Ashri, kita semua ada takdir kita. Dan kita ditakdirkan dengan takdir yang baik-baik. That's why guru saya selalu pesan, dia kata, Rizal, kita memang dah ada takdir kita. So, kita nak
takdir kita takdir yang baik-baik, dan takdir ini kita minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kadang-kadang tuan dan puan, takdir ini juga based on apa yang kita buat sekarang. So that is the reason why hari ni kalau kita faham ada 3 law ni, law of nature, which is kita tak boleh ubah, law of cause and effect, which is itu yang berada yang kita boleh ubah, dan yang ketiga law of fate, ini juga telah ketentuan. Dan tuan dan puan, apa yang kita boleh ubah, law yang kedua sahaja. Dan bila kita sebut tentang law of cause and effect, saya merayu, saya memohon untuk kita sama-sama, walaupun kita berada di sesi online, kita fokus betul-betul. Mungkin ada yang kata, tak apalah, aku nak pergi sekejap je lah, selepas ni aku pergi mana-mana lah, aku dah tengok Tuan Rizal ni okey ke tak. Macam kalau tak, mungkin aku letak je lah dekat situ, tapi aku pergi mana-mana. So again, saya nak, since walaupun kita berada di sesi online, dan kita faham bila kita sebut tentang online, attention span di online ni dia agak singkat, betul tak tuan-tuan? Kalau offline mungkin kita macam tapi kalau online sekejap-sekejap WhatsApp, sekejap-sekejap bini panggil, sekejap-sekejap anak minta susu contohnya, sekejap-sekejap ada Lala Move, sekejap-sekejap ada Shopee datang, contoh. So mungkin attention span dalam online mungkin dalam 10 to 15 minutes, tapi kita nak experience-nya walaupun online, kita fokus betul-betul, kita mengaji betul-betul, dan insya-Allah dengan kita faham law of cause and effect, mudah-mudahan kita dapat 150%. But then again, dengan kita faham law of fate, kita tahu setiap kita ada takdirnya. Kita tahu dah at the end of the day nanti kita akan mati bila, kita akan berjodoh dengan siapa, kita akan jadi apa. So kita buat the best dan kita doa supaya kita diberikan takdir yang baik, dan insya-Allah kita akan menjadi seorang yang tenang. Dan mudah-mudahan dengan asbab anda hadir ke majlis ilmu pada hari ini, kita transform in terms of communication, dan insya-Allah kita akan move to the next level insya-Allah. Alright? So saya nak tanya dengan tuan dan puan, are you ready? Yes. Mungkin ada yang dah terlupa kan? Are you ready? Ready. Okay, sekali lagi saya nak tahu tuan-tuan. Bila saya kata are you ready, anda sebut yes. Walaupun saya tak dengar suara anda, tapi saya boleh rasa, saya boleh dapat tengok anda punya pergerakan tu. Macam saya mention tadi, since ini program Speak with Confidence, boleh tak kita kalau buat sesuatu kita buat 150%? Boleh tuan-tuan? Boleh? So again, kalau saya tanya anda are you ready, kita sebut yes dengan muka, dengan pergerakan sekali. Biarlah mungkin orang rumah kita kata apa, bang, abang dah kenapa ni bang cakap seorang-seorang dekat depan skrin, ataupun mama kenapa mama macam ni mama. Tak, mama tengah berada dalam Speak with Confidence ni. So kita perlu buat 100% untuk kita dapat hasil 100%, sebab itu adalah law of cause and effect. So tuan-tuan puan, sekali lagi saya nak tanya dengan anda, are you ready? Yes. Alright. Good job. Kita bagi satu tepukan kepada tuan-tuan. Masya-Allah, luar biasa. Okay, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, saya yakin dan percaya tuan dan puan dah download book ataupun print workbook ni. Dah download kalau dah, anda boleh komen dah ataupun boleh tunjukkan saya, boleh lambai-lambaikan dekat skrin. Thank you so much Papa Rock, thank you so much Puan Hasrul Nizam, Puan Hidayah, Puan Mariam, terima kasih. Puan Yati SA, Puan Norazia, terima kasih kepada rakan-rakan semua. Ada yang print warna lagi, masya-Allah, luar biasa. Dan rakan-rakan semua, just nak kongsikan dengan tuan dan puan, mungkin ada yang kata kebetulan hari ni aku free, so aku attend lah majlis ilmu Tuan Rizal ni. Sebab sebelum-sebelum ni dekat Shah Alam, dekat KL, saya ni orang Kelantan, saya ni orang Perlis, saya ni orang Pahang, saya ni orang Penang, ataupun saya ni di luar Malaysia. So saya tak ada kesempatan lagi. Kebetulan hari ni saya free, so saya attend lah hari ni. Okey, rakan-rakan yang saya hormati sekalian, bila kita sebut tentang kebetulan, saya sebenarnya untuk makluman anda, saya sangat tak percaya kepada kebetulan. So that is the reason why kita bertemu hari ini. Saya bertemu dengan Tuan Baim, saya bertemu dengan Tuan Michael B, Siti Nur Ain, saya bertemu dengan Tuan Nazhan Mujahidin, saya bertemu dengan Ummu Zafran. Kita sama-sama berada dalam online Zoom ini. Dia bukan kebetulan. Sebut tentang kebetulan, saya nak share dengan tuan dan puan. Sebelum saya buat apa yang saya buat sekarang, mungkin ada yang first time jumpa saya. Alhamdulillah, saya adalah seorang CEO di NeuronWorks International Sdn Bhd. So NeuronWorks ni adalah satu syarikat di mana passion kami untuk membantu profesional macam tuan dan puan, business owner macam tuan dan puan, usahawan macam tuan dan puan untuk improve communication skill supaya bila bercakap lebih convincing, lebih berstruktur dan dapat mempengaruhi orang. So selain daripada di NeuronWorks, Alhamdulillah merupakan co-founder untuk MDC Asia Link Berhad.
MDC Asian Link Berhad ni adalah satu bisnes yang mana kami menjalankan perniagaan klinik pergigian. Kami ada beberapa rangkaian klinik gigi lah di sekitar Lembah Kelang, dan selain daripada itu saya juga merupakan owner untuk Insaf Travel and Tours Cawangan Putrajaya. So, tuan dan puan, just nak kongsikan dengan tuan dan puan, sebelum saya buat apa yang saya buat sekarang sebagai seorang business owner dan juga sebagai seorang cikgu lah yang berkongsi tentang ilmu komunikasi, saya dulu merupakan seorang penjawat awam. Ada tak yang di antara tuan dan puan merupakan seorang penjawat awam? Anda boleh komen. Saya, silakan komen di ruangan chat. So, untuk makluman tuan dan puan, last service saya dulu, terima kasih Tuan Syed, Tuan Zarul, terima kasih Puan Putri Faida, thank you so much, Nur Azizah, Puan Siti Aminah. Saya dulu last service saya dekat Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani, dulu dipanggil MOA lah. Long story short tuan dan puan, masa dekat kementerian, saya berada di satu agensi di bawah MOA. Long story short, saya masa dekat kementerian dulu, tuan dan puan, saya selalu jadi MC, pengacara majlis. Ada tak yang berada dalam Zoom ni merupakan MC? Kalau ada, saya nak tuan dan puan tulis, saya letu. Saya letu. Kalau anda seorang pengacara majlis. So, tuan dan puan, saya Puan Arizah. Untuk makluman tuan dan puan, masa dekat kementerian, saya letu kan, Puan Misna. So, dekat kementerian dulu, saya kebanyakannya antara tugas, di luar tugas hakiki saya adalah sebagai seorang pengacara majlis ataupun MC. Dan kita semua sedia maklum tuan dan puan, kalau dekat institusi ataupun organisasi ni, especially penjawat awam lah kan, once an MC, always an MC. Setuju tak? Kalau setuju boleh komen, boleh buat tu thumbs up macam ni. Maksudnya, kalau jadi MC, Rizal lah, Rizal. Semua Rizal. MC, Papa Rock. Dan tuan dan puan, kita semua sedia maklum, kalau kita berada di government sector, bila jadi MC ni orang bayar pakai terima kasih je. Terima kasih Rizal, terima kasih. Adalah token 200, sometimes kalau kita lucky enough kita akan dapat 500. Tapi kita ingat tuan-tuan, kalau kehidupan sebagai seorang pengacara majlis ni, kalau event hari Ahad, hari Sabtu kena turun rehearsal. Kalau event hari Sabtu, hari Jumaat kena turun rehearsal. Kalau program-program besar lah. Sebab masa tu saya banyak mengacarakan majlis-majlis rasmi kerajaan, majlis tak rasmi yang melibatkan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, menteri-menteri besar, menteri-menteri kabinet dan banyak lagi lah tuan-tuan. So, dipendekkan cerita, walaupun saya buat MC ni sebagai saya punya ihsan lah ataupun sebagai saya punya, yalah, bos saya minta, so saya turun je lah. Dan tuan dan puan, akhirnya saya mendapati kerjaya sebagai MC ni saya boleh buat sebagai saya punya sumber pendapatan kedua. So, masa tu, di samping saya buat saya punya MC di jabatan, bayangkan kita ada kerja hakiki dan kita juga jadi MC. So sampaikan orang selalu kata dengan saya, dia kata kau ni tak bijak lah Rizal, kau ni macam tut, tak bijak lah, BODOH lah, maafkan saya tuan dan puan. Sebab kau ni nak diperkotak-katikkan. MC orang tak bayar pun, kenapa kau sanggup? Dah lah Sabtu Ahad kau gone. Tapi saya kata tak apalah, saya tahu kalau saya buat sesuatu, insya-Allah Allah akan bagi reward. That was my mindset before. So long story short tuan dan puan, MCing ni membuatkan saya jumpa saya punya talent untuk mengacarkan majlis ataupun untuk bercakap di hadapan audiens, dan akhirnya masa tu saya juga dapat saya punya part-time job. Dan nak dijadikan cerita, pagi ni saya nak bahas tentang kebetulan. Mungkin ada di antara tuan dan puan yang kata, kebetulan aku free hari ni. Kebetulan bos aku belikan aku tiket. Kebetulan suami aku, program Rizal Rashid ni. Ataupun, kebetulan sementara menunggu nak pergi kenduri, aku attend dululah. Dalam dunia ni, there's no such thing as kebetulan, tuan dan puan. Sebab apa? Sebab masa saya bekerja dulu, saya pernah satu ketika, masa tu Uber dan Grab tak ada lagi dekat Malaysia, saya diminta untuk hantar satu parcel ni ke satu tempat. Saya tak ingat masa tu sama ada Batu Cave ataupun dekat Gombak. Untuk makluman tuan dan puan, saya sekarang tinggal dekat Puchong tau, Puchong. Ada tak daripada Puchong ni? Anda boleh komen Puchong So, apa terjadi? Since saya tak familiar dekat area Batu Cave dan Gombak, so saya pun pergi ke sana dengan Waze. The best part, tuan dan puan, saya tak bawa saya punya charger phone. Itu yang paling best saya daripada Puchong, Puan Fadilah, Masya Allah. Dan tuan dan puan, on the way pergi, dekat highway, handphone pula habis bateri kong. Sudah. Macam mana aku nak terjah ni kan? Jadi, apa terjadi tuan dan puan? Handphone habis bateri dalam masa tengah hari tuan dan puan. Kereta saya pula, kereta yang dekat anda tengok dekat skrin ni, kalau anda tengok dekat skrin, saya punya kereta Myvi lah kan. Myvi saya ni, masa tu dia punya aircon rosak. So, bayangkan, masa tu dah lah handphone habis bateri,
dekat area Batu Cave ataupun Gombak jam pula tu, saya pun tak tahu alamat mana yang perlu saya tuju. Tapi nak cakap macam mana, saya terjah je lah. So sampai area Gombak macam tu, saya pun berhenti tepi jalan. Saya pun tanya, "Kak, alamat ni dekat mana kak So akak-akak yang tepi saya tanya tu, saya kata tak pastilah dia dekat sana kot. So saya pun pergi sana, jumpa orang, tanya, "Bang, alamat ni dekat mana bang So abang ni pun kata, tak pastilah dia. Cuba try pergi situ." So saya pun jalan lagi, jumpa abang-abang rider motor dekat traffic light. Saya tanya, "Bang, alamat ni dekat mana So abang tu pun kata tak pasti dia. So istilahnya saya ke hulu ke hilir, orang Kelantan kata gimari for 2 hours tuan dan puan. Saya sesat for 2 hours. Saya pergi sana tak jumpa, pergi sini tak jumpa. Akhirnya selepas 2 jam saya jumpa dan akhirnya saya bagi kepada empunya parcel. Tuan dan puan, 2 jam tu adalah satu masa yang lama pada saya. Sebab apa? 2 jam dengan tak ada aircon, dengan jam dan handphone habis bateri. Dan pada masa tu saya rasa this is my worst day ever, saya kata. So saya pun balik ke Puchong selepas 2 jam sesat. Dan masa tu event ataupun situasi peristiwa saya sesat 2 jam tu saya dah lupa. Tuan-tuan dan puan-puan, 2 bulan selepas tu saya dapat satu teks, satu WhatsApp. Tit. So dia pun kata, "Assalamualaikum. Ni Tuan Rizal ya?" So saya pun kata, "Waalaikumsalam. Ya, apa yang boleh saya bantu?" Saya kata. So dia pun perkenalkan diri dia. Dia kata, "Nama saya sekian-sekian, saya daripada event management. So saya difahamkan Tuan Rizal ni sebagai pengacara majlis ya?" So saya pun kata, "Ya Tuan, apa yang boleh saya bantu Tuan So dia pun cakap hasrat dia. Dia kata, "Untuk makluman Tuan Rizal, kami ada satu event dan we are looking for MC. Kami memerlukan pengacara majlis. So kami sebenarnya plan nak berkolaborasi dengan Tuan Rizal. So boleh tak kita jumpa untuk discuss further?" So saya kata bolehlah. Saya kata, "So tak apa." Saya kata, "Tuan tentukan bila masanya, di mana dan tempatnya. So kita boleh discuss further." Masa tu Zoom tak ada lagi. Ada tapi mungkin kita tak familiar lagi. So long story short, kami pun pergi untuk first discussion, kick off meeting dengan brother event management ni. Dan tuan-tuan dan puan, dia kata, "Tuan, kita jumpa dekat sekian-sekian pukul 10.30 di untuk discuss." So dia kata okey, dia bagi alamat lah. Dia kata, "Tuan pergi ke sekian-sekian pukul 10.30. Kita jumpa dekat situ So masa hari yang saya nak discuss dengan brother ni for the first time, saya pergi tuan-tuan, rupanya tempat tu saya sesat 2 bulan lepas. Pernah tak tuan dan puan melalui situasi sama macam ni? Pernah tak? Macam aku pernah sesat tempat ni. Pernah tak? Kalau pernah dah boleh komen. Pernah kan? Pernah. So masa tu tuan dan puan saya pun kata, ini tempat aku sesat 2 bulan lepas ni. Saya kata, ni mesti ada bangunan hijau, mesti ada Shell. Memang betul lah tempat aku sesat 2 bulan lepas lah. Tempat yang masa tu kita stres gila tu. So, saya pun sampai di tempat saya janji dengan brother event management ni. Dan saya, untuk makluman tuan dan puan, saya sampai lebih awal, setengah jam awal. Sepatutnya kami janji 10.30, saya sampai pukul 10. Sebab apa tuan-tuan dan puan-puan? Sebab saya pernah sesat dekat area tu. Dan kemudian saya pun teks lah brother ni. Saya kata, "Tuan, saya dah sampai tuan." Masa tu saya teks dia pukul 10. So, dia pun blue tick dan kemudian dia pun typing. Dia pun kata, "Wah," dia kata, "Tuan before time," dia kata. So, saya pun kata, "Well, you know me lah." Tak adalah, saya tak cakap macam tu lah. Saya kata, "It's okay tuan, take your time. Saya tunggu." Dan tak lama, 10.30 dia sampai. Dan bila sampai, kami pun berborak. Kami pun discuss, kami pun berkenalan. Saya tanya apa expectation dia. Borak. Last kali dia kata, "Okey lah, macam tu. Kalau macam tu, saya setujulah bagi job ni dekat Tuan Rizal." So saya pun kata, terima kasih tuan sebab bagi kepercayaan. Masa tu berbunga-bunga lagi. Ya Allah, yes. Tapi kita tak express lah macam tu kan. Saya kata dalam hati, boleh lah aku repair aku punya aircon Myvi ni kan. Dan tuan dan puan, satu benda yang hit me hard sampai sekarang. Dia kata apa? Dia kata, "Tuan Rizal, saya nak share dengan Tuan Rizal. Tahu tak kenapa saya decide untuk bagi job ni kepada Tuan Rizal?" So saya pun diam. Saya pun tanya dia lah, "Kenapa tuan Dan dia cakap macam ni, "Sebab saya tahu Tuan Rizal boleh buat dan antara ciri-ciri yang kami cari adalah orang yang before time." Right? So sekali lagi saya ulang, dia cakap gini, dia kata, "Kenapa saya bagi job ni kepada Tuan Rizal? Sebab antara ciri-ciri orang yang kami cari adalah orang yang before time."
So Tuan Rizal adalah orang yang before time. That's why saya bagi job ni kepada Tuan Rizal. So saya pun kata, terima kasih Tuan atas kepercayaan. InsyaAllah kita jumpa masa a day before, which is masa rehearsal. So kami pun berpisah. So saya pun berjalan ke tempat Myvi saya, ke tempat parking kereta saya tadi, nak balik ke Puchong. Dan masa saya nak start engine, tuan-tuan puan, nak balik ke Puchong, saya bermonolog sendiri. Right? Saya bermonolog sendiri. Saya kata, ya Allah, sebenarnya 2 bulan lepas yang aku sesat selama 2 jam itu bukan sesat, tuan-tuan dan puan-puan. So sekali lagi saya ulang, sebenarnya 2 bulan lepas yang saya istilahnya gimari-gimari tu ataupun saya sesat selama 2 jam tu, berlengas dengan handphone habis bateri, fuel pula saya punya minyak pula nak blinking, itu sebenarnya bukan sesat. Tapi itu adalah informasi awal sebenarnya yang Allah Subhanahu Wa Taala ataupun Tuhan nak bagi dekat saya untuk saya dapat job ni, tuan-tuan dan puan-puan. Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan, sebenarnya yang 2 bulan lepas itu bukan sesat, tapi itu adalah informasi awal yang Tuhan telah bagi saya untuk saya dapat rezeki pada hari itu. Jadi, apa kesimpulan daripada kisah ini, tuan dan puan? Sebenarnya, apa yang anda lalu hari ini, dia bukan koinsiden. Mungkin ini adalah informasi awal yang Allah sedang bagi tuan dan puan untuk dapat rezeki yang anda impikan. Mungkin next month, next 2 months, next year. Mungkin ada yang kata, wah, ini yang ilmu aku belajar daripada Tuan Rizal 3 bulan lepas. So again, tuan-tuan dan puan, dalam hidup there's no such thing as coincidence. Dan mungkin ini adalah informasi awal yang Tuhan sedang bagi, tuan dan puan. Tinggal kita nak go through the whole day ataupun halfway, tuan dan puan. But then again, saya sangat amazed dengan anda. Walaupun anda memilih ataupun anda ada pilihan, anda memilih untuk hadir ke majlis ilmu pada hari ini. Kita bagi satu tepukan sekali lagi kepada tuan-tuan dan puan. Dan rakan-rakan semua, untuk makluman anda, sebut pasal kejayaan ni kan, saya yakin dan percaya Puan Nur Aziza, Puan Niati, Siti Nur Ain, Puan Hazrina, kita semualah. Kita semua ada doa kita. Setuju tuan-tuan? Kita nak doa supaya kita berjaya dalam karier kita, kita berjaya dalam kita punya bisnes ataupun kita berjaya dalam apa sahajalah kita nak. So sebut pasal doa, saya nak kongsikan satu lagi kisah. Yang mana kisah ni terjadi masa saya mengerjakan haji baru-baru ni, tuan-tuan. Kalau kita tengok kan dalam skrin, ini adalah satu air kotak. Tapi ini bukanlah air kotak yang biasa. Untuk makluman anda, masa tu saya berada di Arafah. So masa berada di Arafah, masa tu cuaca sangat panas lah, cuaca sangat panas. Air mineral memang disediakan. So masa tu saya kata macam, aku haus lah, aku nak minum air manis. Jadi saya tengok kiri kanan, alamak tak ada air manis. Tapi saya teringat masa awal-awal bas kami drop dekat kemah, dekat area Arafah tu, saya perasan ada satu vending machine untuk buat kopi, coklat, tea, hot chocolate dan seumpama dengan ni. So saya pun kata, dekat luar ada vending machine. So saya pun bangun daripada kemah kami dekat Arafah, saya pun keluar. Dan dekat luar tu, saya perasan vending machine yang tadinya okey, tapi dah out of stock. Agaknya terlampau ramai kot orang yang dah beli kan. Jadi masa tu saya pun kata, alamak, aku dah haus air manis ni. Dekat mana lagi aku nak cari kan? So masa tu saya pun tanyalah dekat petugas-petugas haji. Puan, dekat sini ada lagi tak vending machine yang jual air manis? So dia pun kata, tak pastilah tuan. So saya pun pergi cari, pergi sana, pergi sini, tak jumpa. So masa saya mencari tu, tuan dan puan, saya pun doa, ya Allah, ya Tuhanku, aku ni haus air manis ni, ya Allah. Boleh tak tolonglah, ya Allah. Sempena hari Arafah ni, ya Allah, kau bagi aku sedikit air manis je. Macam tu kan. So tuan dan puan, tiba-tiba masa saya berjalan tu, mesti dalam hati terlintas, ya Allah, ya Tuhanku, kau bagilah aku air manis. Aku nak sangat air manis ni, ya Allah. Tiba-tiba ada seorang hamba Allah ni, ada seorang lelaki, dia kata, Assalamualaikum Tuan Rizal. Saya pun kata, Waalaikumsalam Tuan. Tuan ingat saya tak? Mungkin tuan tak ingat lah nama saya Rahman, dia kata. So dia perkenalkan diri dia sebagai Rahman lah So saya, untuk makluman Tuan Rizal, saya baru attend program Tuan Rizal yang lepas dekat Midland Shah Alam, Speak with Confidence. So saya pun kata, wah, thank you so much, really appreciate for your support. Dan kemudian dia pun kata, thank you so much Tuan Rizal, sebab saya belajar banyak benda, macam mana nak handle saya punya jemaah dan so forth lah. Thank you so much Tuan, thank you so much. So kami pun berborak, tak lama. Saya pun kata, Ustaz,
Ustaz tahu tak dekat mana area sini yang ada vending machine jual minuman manis? So dia pun kata, alamak saya pun tak tahulah Ji. Dia panggil saya Ji lah. Dia kata, so kenapa Ji Dia kata. Dan kemudian saya pun kata, sebab saya ni haus, saya nak air manis. Saya kata, oh ya ke? Okey. Kejap. Dia pun kata, saya kata, Ustaz nak ke mana? So saya nak pergi kemah saya nak ambil, itulah tadi, air ni ha. So dia kata tak apa. Saya tolong ambilkan. Saya pun mula-mula rasa bersalah kan. Tak apa Ustaz. Susahkan Ustaz dia. So, tak apa. Ini guru saya ni, So, dia pun pergi ke kemah dia dan saya pun follow dia dan akhirnya dia bagi saya 2 kotak apple juice ni. So, tuan-tuan dan puan-puan, apa kesimpulan yang kita dapat daripada kisah ni? Kita ada doa kita nak achieve something, tuan-tuan dan puan-puan. Tapi again, doa saja, kalau kita tidak bertindak, dia tak akan memberikan apa-apa. Setuju ke? Setuju sangat. Kalau setuju, boleh buat 2 thumbs up macam ni, tuan-tuan dan puan. So, again, kalau kita nak sesuatu, kita doa, Ya Allah, Ya Tuhanku, aku nak improve dalam communication skill aku, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhanku, aku nak improve dalam bercakap aku, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhanku, aku nak confidence bila bercakap, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhanku, aku nak bercakap, aku tak nak tergagap-gagap, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhanku, apa sahajalah, bila kita doa, tuan-tuan, barulah kita bertindak, buat. Contoh tadi, bila saya doa, saya pun bergerak. Saya tidak berada di kemah saja, tapi saya bergerak, saya mencari. Dan bila kita mencari, tuan-tuan, perlu diingat, insya-Allah Allah akan berikan asbab. Right? Dan asbab saya berjumpa dengan Ustaz Abdul Rahman. Dan tuan-tuan, sama juga asbab tuan-tuan doa, anda cari, anda dapat ataupun kita berjumpa pada hari ini. Dan insya-Allah dengan asbab kita berada dalam majlis ilmu pada hari ini, saya yakin dan percaya insya-Allah selepas ni anda akan dapat apa yang anda nak, insya-Allah. So again, tuan-tuan, apa kesimpulan daripada kisah Arafah ni? Kita ada doa dan doa saja tanpa tindakan dia takkan dapat apa-apa. So kita buat apa? Kita bertindak, kita cari, kita usaha dan akhirnya Allah akan berikan asbab. Dan asbab ni ikut kita. Kita nak ambil ataupun tak. Kita nak fokus ataupun tak. Ataupun kita nak bagi 150% ataupun tak. Dan selepas tu barulah kita akan dapat hasil, insya-Allah. So, saya nak tanya dengan tuan-tuan, berapa ramai yang belajar sesuatu daripada cerita ni? Boleh saya tahu? Alright, good job. Kita bagi satu tepukan sekali kepada tuan-tuan, masya-Allah. Okey, tuan dan puan yang saya hormati sekalian, kita semua sedia maklum dalam Speak with Confidence ni, kita berada secara online selama 2 hari dan kita semua sedia maklum kita ada 4 modul utama. Ada berapa modul utama, tuan-tuan? Boleh tunjuk jari 4? Oh, thank you so much. So, di akhir kita punya sesi ni, kita nak anda akan menjadi seorang yang confidence, berstruktur dan dapat mempengaruhi orang, insya-Allah. So, apakah 4 modul utama yang kita akan go through pada 2 hari ni, tuan-tuan? Yang pertama adalah kita akan go through tentang mindset. Itu yang pertama. Modul yang kedua adalah tentang skill set. Right? Dan modul yang ketiga, kita akan ada tool set. Right? Dan last sekali, yang keempat adalah kita akan ada sesi praktis. Right? Sekali lagi saya ulang, tuan-tuan. Di sepanjang 2 hari majlis ilmu ni, kita akan ada 4 modul utama. Yang pertama adalah tentang skill set. Itu yang pertama. Maafkan saya, mindset. Sebab apa, tuan-tuan? Apa skill pun kita bagi, tapi mindset masih tak clear. So kita takut informasi tu ataupun skill tu hanya tinggal information saja. So kita nak make sure kita punya mindset betul dulu, insya-Allah. Alright, so itu yang pertama, mindset. Dan yang kedua, barulah kita akan kongsikan dengan tuan-tuan tentang skill set. So hari ni, sepanjang hari ni, insya-Allah kita akan bahas tentang mindset dan skill set. Apakah mindset tentang confidence? Kadang-kadang kita rasa kita tak confident, tapi sebenarnya itu bukan masalah kita. Sebenarnya kita ada masalah lain lagi. So, kita juga akan kongsikan pada hari ini tentang skill set. Apakah kemahiran-kemahiran yang membolehkan kita challenge kita punya small little voice? Saya nak tanya dengan tuan dan puan, berapa ramai yang mempunyai situasi di mana bila kita nak cakap sesuatu, kita ada small little voice. Kalau aku cakap ni, nanti kalau salah fakta macam mana? Aku cakap ni, nanti orang kata, benda ni pun nak check ke? Boyo lah tu. Nah, tuan-tuan, kalau pernah, anda boleh komen. Saya lah tu. Okey, ataupun, kalau lah macam contoh kan, kita nak cakap sesuatu, ataupun contoh kan, kita berada dalam Zoom meeting ni, kita kata, yes.
So kita pun kata kalau aku cakap yes yes yes, nanti orang kata eleh macam budak-budak lah, macam jual insurans lah kau ni, macam jual takaful lah. Contoh. So again, there's always ada small little voice, tuan-tuan. So soalan dia adalah macam mana kita nak ataupun apakah kemahiran yang diperlukan untuk remove small little voice tu. So ini insyaAllah kita akan belajar sama-sama. Dan kita juga akan belajar skill bagaimana untuk memudahkan orang faham konten-konten kita. Sebab apa tuan-tuan? Ada yang datang ni memang tak ada masalah confident pun. Sebab kita ada ramai rakan-rakan The Platinum. Macam contoh Coach Shah, kita ada Kak Lin, kita juga ada rakan-rakan TIC, Ustazah Aisyah Ba'in. Ada ramailah orang-orang yang dia dah confident dah. Cuma apakah skill set ataupun apakah kemahiran untuk memudahkan orang faham apakah yang kita sedang sampaikan. Dan selepas itu insya-Allah kita akan bahas esok tentang tool set dan juga esok kita ada sesi praktis. So tool set ni apa dia tuan-tuan? Tool set ni adalah apakah struktur-struktur yang kita boleh gunakan secara actionable. Dia nak senang faham tools, ilmu, skill. Kalau tak ada tools, kita tak akan dapat troubleshoot sesuatu. Contoh mudah lah kan. Kalau lah macam contoh kita drive, na'udzubillah, tiba-tiba tayar kita pancit. So tengok alamak tayar pancit, kita pun ke tepi. Dan kemudian kita ada ilmu untuk tukar tayar. Memang kita ada ilmu tu. Tapi kita tengok dekat bonet, ya Allah, jack tak bawa pula. Pembuka nut tak bawa pula. So bila ilmu ada, skill ada, kemahiran ada, tapi tools ada, kita tak dapat nak troubleshoot ataupun kita tak dapat nak menyelesaikan masalah tu juga. So the point here is, yang ketiga adalah kita akan bahas tentang tool set. Untuk tool set ni kita akan bahas ada banyak struktur yang mana ianya sangat actionable. Dan insya-Allah tuan-tuan, di akhir program nanti esok kita akan ada sesi praktis. Sebab apa? Rakan-rakan semua, komunikasi ni it's all about learn and practice. Dia macam berenang. Dia berenang tak boleh tengok dekat YouTube je. Berenang tak boleh secara teori saja. Berenang dia perlu belajar teori dan kita kena praktis menyelam ataupun berada dalam air. So that's why ilmu kita pada hari ini dalam communication kita tahu communication is all about learn and practice. Boleh kita buat sama-sama tuan-tuan Roman? Boleh kita buat sama-sama. Communication is all about learn and practice. Sekali kita Roman. 1, 2, 3. Communication is all about learn and practice. Alright, good job. Kita bagi satu tepukan murah pada tuan-tuan Roman. Okey, rakan-rakan semua. Dan kita nak selepas hari ini, anda sebagai seorang ketua, anda sebagai seorang profesional, anda sebagai seorang pendidik, pencara, cikgu ataupun sesiapa sahajalah saya nak at the end of the day anda akan menjadi seorang yang confidence, berstruktur, convincing dan dapat mempengaruhi orang. Dan anda sebagai seorang leader yang mungkin ada yang berada dalam dewan ni merupakan seorang business owner ataupun mungkin group agency manager ataupun mungkin anda ada team di bawah anda, kita nak sebagai seorang leader, insya-Allah mudah-mudahan anda akan menjadi seorang yang confidence, dapat menstrukturkan apa yang anda nak sampaikan dan seterusnya anda akan dapat convince orang dan akhirnya dapat mempengaruhi orang insya-Allah. Alright? So, rakan-rakan semua, jom kita bahas di modul yang pertama. Alright? So, saya nak tanya dengan anda, are you ready? Yes. Wah, lupa lah tu. Okay, come on. Bila saya kata it's okay, tak perlu unmute, tapi saya nak tuan-tuan puan, bila anda berada di kerusi anda, bila anda berada di workstation anda, saya nak apa yang kita buat ni, kita buat the best. Sebab apa? Kita ingat lagi law of cause and effect. Kita buat betul-betul, insya-Allah hasil dia juga datang betul-betul. Kalau kita buat yes je, so itulah result kita. So, sekali saya nak tanya dengan tuan-tuan, are you ready? Yes. Alright. Good job. Kita bagi satu tepukan murah pada tuan-tuan. Okay, now, jom kita pergi ke page yang pertama, tuan-tuan. Page yang pertama, iaitu page yang kedua, maafkan saya. Bila kita sebut tentang komunikasi kan, ataupun bercakap kan, okey, gambar saya dah kabur sikit. Okey, bila kita sebut tentang bercakap kan, ramai orang yang datang dekat saya, ada rakan-rakan The Platinum, ada rakan-rakan TIC, dia kata, "Tuan, saya ni tuan, saya rasa saya tak boleh bercakap lah." So saya tanya, "Kenapa puan?" "Sebab saya ni introvert." Pernah tak tuan dan puan mempunyai situasi itu? Kalau pernah, anda boleh komen. Pernah. Ataupun ada juga yang berjumpa dengan saya dalam sesi one-to-one coaching, dia kata, "Tuan, sebenarnya tuan, saya ni bukan tak boleh bercakap, tapi saya rasa
saya memang tak boleh bercakap, dia kata, sebab baru-baru ni saya ada session dengan my staff. So masa tu saya menggeletar. So selepas tu saya kata macam, aku memang dah tak boleh bercakap dah sekarang. Alright. So rakan-rakan semua, selepas Alhamdulillah lebih 15 tahun dalam industri dan berkongsi tentang communication, saya dapati ada 10 mitos yang mengganggu diri kita, dan 10 ini mungkin ada pada tuan dan puan, ataupun mungkin ada pada your staff, ataupun mungkin orang sekeliling kita. Dan bila kita sebut tentang 10 perkara yang membuatkan kita tak nak explore communication, 10 perkara ni yang membuatkan kita rasa macam, tak apalah, biar staff aku cakap lah, tak apalah, biar isteri aku yang share lah, tak apalah, aku jadi orang belakang tabir lah. So itulah yang membuatkan kita menjadi reserve dalam communication. Dan kita semua sedia maklum, bila kita sebut tentang communication, communication ni bukan soft skill, tapi communication ni adalah essential skill. Tuan-tuan boleh tak komen di ruangan chat. Communication sama dengan essential skill. Komunikasi ni adalah, dia bukan soft skill dah sekarang, dia adalah essential skills. Right? That's why, pada pagi ni kita nak mulakan dengan 10 mitos dalam komunikasi. Dan mudah-mudahan kepada anda semua, rakan-rakan, sahabat-sahabat saya yang berada di Zoom sekarang, kalau kita mempunyai 10 mitos ni, kita nak selepas ni, dalam hati kita, tak apa, ini mitos ini. So, apakah mitos yang pertama? Jom kita tengok sama-sama di skrin saya, tuan-tuan. Mitos yang pertama, kenapa kita tak nak explore? Kenapa kita tak nak bercakap? Kenapa kita tak nak belajar ataupun go further dalam communication? Mitos yang pertama adalah, saya tak nak cakap sebab pengalaman lampau membuktikan saya tak pandai bercakap. Maksudnya apa, tuan dan puan? Kadang-kadang bukan kita tak nak bercakap, bukan kita tak nak try, tapi kita percaya bahawa pengalaman lepas kita membuktikan aku ni tak boleh bercakap. Contoh kan, untuk makluman tuan dan puan, saya dulu study dekat ITM, Institut Teknologi Mara, sekarang UiTM. Ada tak yang daripada ITM sini ataupun UiTM? Anda boleh komen. UiTM di hatiku. Saya Puan Noritano, Masya Allah, thank you so much. So, tuan dan puan, masa dekat ITM dulu, saya pernah present, orang macam, kau ni, apa kau cakap ni? Aku pun tak faham. So, tuan dan puan, akhirnya saya kata, kan aku tak boleh bercakap. Sebab apa? Sebab pengalaman lampau. So, tuan dan puan, nak bagi tahunya, sebenarnya, pengalaman lampau kita tidak mencerminkan apa-apa tentang diri kita, especially dalam komunikasi. Alright? ITM macam. Alright? So again, mitos yang pertama, saya tak boleh bercakap tuan sebab masa lampau saya. Sebab bulan lepas tuan, bila saya bercakap, menggeletar ni tuan. So again, sebenarnya masa lampau kita, our past experience doesn't reflect our presence. Alright? Itu yang pertama. Yang kedua, tuan dan puan, adalah, tuan, saya ni tak ada bahasa yang bombastik lah tuan. Saya punya vocab ni, kita dah lah orang kapung. Contoh, saya ni tuan, sudahlah saya orang Sabah. Saya punya Sabah ni pekat betul tuan. Ya ampun, saya tiada yang ayat-ayat yang bombastik ni. Tiada ayat-ayat yang macam sekarang-sekarang ni kan. Contoh. So, again tuan dan puan, kalau saya tidak gunakan bahasa yang canggih ataupun bombastik, orang takkan respect saya. So, sekali lagi saya nak share dengan tuan dan puan, sebenarnya, perkataan yang bombastik tidak menggambarkan yang kita tidak boleh nak bercakap dan nak convince orang ataupun nak gain people's respect. Yang ketiga, tuan dan puan, orang cakap ni, diorang ni ada bakat tuan Rizal. Contoh, tengok Puan Aziza kan, Nur Aziza. Contoh Puan Aziza. Alamak, kena petik pula nama. Ataupun Puan Azlina, ataupun Ustaz Man contohnya, ataupun Tuan Zahrul. Dia memang dah ada bakat dah. So, saya ni memang tak ada bakat ni. Ataupun Tuan Azrul Hisham kita, contoh. So, yang ketiga adalah orang hebat bercakap sebab diorang ada bakat. Sebenarnya tak. Wah, memang. Sebab saya orang Sabah tuan. Dan yang keempat, tuan dan puan, yang keempat. Okey, sebelum kita pergi keempat, saya sebenarnya, macam saya mention tadi, since kita start tadi dalam pukul 9 suku kan, boleh tak? Selepas ini, rakan-rakan semua, sebab kita berada dalam online punya platform. So, saya faham, anda semua duduk. Mungkin ada yang duduk atas kerusi, mungkin ada yang bersila, ataupun mungkin ada yang sedang berbaring. Jadi,
kita faham kalau lama duduk dia akan ada bersemut-semut tau. Jadi sepanjang kita punya sesi, setiap 30 ataupun 45 minit kita akan buat sedikit pergerakan. Boleh tak tuan-tuan? Kalau boleh buat 2 thumbs up macam ni tuan-tuan. Jadi sebelum kita teruskan sesi kita, boleh tak kita nak buat sedikit pergerakan sebelum kita nak bahas mitos kita yang seterusnya. So kalau anda nak duduk, silakan duduk. Tapi kalau anda nak berdiri, silakan berdiri. So boleh tak saya nak anda berdiri ataupun anda duduk pun tak apa, so that kita boleh riliskan kita punya muscle cramp tu. Saya nak anda goyang-goyangkan sikit badan anda, relax. Right, saya nak tuan-tuan dongakkan kepala anda ke atas perlahan-lahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alright. So saya nak tuan dan puan, jom kita tarik nafas yang dalam. Tahan. Lepaskan perlahan-lahan. Sekali lagi tuan dan puan, tarik nafas yang dalam. Tahan. Lepaskan perlahan-lahan. So, kepada yang berdiri, kita naikkan. Ni kalau dalam rugby namanya high knee. Sebab dulu masa dekat universiti dulu, kita saya antara rugby player. So, kita buat high knee. Kalau duduk pun boleh high knee. Bagi kita punya belakang ni, pinggang ni okey. Mungkin dekat rumah kita, orang rumah kita tanya, "Bang, apa gak?" buat exercise depan tu, abang pergi yoga ke? Tak kata ini kita nak buat sedikit stretching. So saya nak tolong puan gerakkan ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Alright. Oh, sambil workout. So saya nak tolong puan regangkan sikit tangannya, relax. Tarik nafas yang dalam. Tahan. Lepaskan perlahan-lahan. Sekali lagi tolong puan tarik nafas yang dalam. Tahan. Lepaskan perlahan. Dan last one, bila saya tarik nafas yang dalam, anda tarik nafas yang dalam. Bila saya tahan, anda tahan. Dan bila saya lepaskan, anda sebut, alright, tarik nafas yang dalam. Tahan. Dan lepaskan. Alright, good job. Kita bagi satu tubuhkan pada anda. Dan saya nak anda duduk dengan gembira. Dipersilakan. Please have a seat, tuan-tuan. Okey, kepada tuan dan puan yang mungkin kata, "Alamak, saya nak pergi toilet lah." Ada break tak? Jangan risau. Kita ada break, tuan dan puan. 10.45 nanti kita ada break. So, that's why, tuan dan puan, saya nak anda fokus 150%. Jangan berganjak sebab apa yang saya kongsikan ni, ini adalah informasi awal sebenarnya. Ini mungkin asbab anda capai apa yang anda nak nanti, insyaAllah. Alright. So, jom kita bahas ke mitos yang seterusnya. So, next, tuan dan puan, bila kita sebut tentang mitos dalam komunikasi, yang keempat, nak menjadi komunikator yang hebat, saya perlu jadi orang lain. Saya ni, kalau saya nak menjadi speaker, saya nak menjadi macam Tuan Rizal lah. Contoh. Ataupun, kalau saya nak jadi macam Tuan Ridwan, saya nak menjadi seorang yang powerful, saya kena jadi macam Tuan Ridwan. Ataupun, saya kalau nak jadi, somebody, saya kena jadi macam Papa Rock. Contoh. So again, tuan-tuan, nak menjadi seorang komunikator yang hebat, sebenarnya kita hanya perlu jadi diri sendiri je. Sebab apa? Sebab ada orang yang tanya je kat saya ni tuan, saya risau lah tuan. Sudahlah, saya punya slang Sabah ni susah betul mau hilang. Jadi saya kan kalau macam contoh mau cakap luar ni, alamak macam susah betul. Jadi saya cakap Sabah, terus macam terkeluar saya punya, saya cakap KL, terus terkeluar saya punya Sabah ni, contoh. Ataupun kita orang Kelantan ni tuan, Allah, sometimes too big tuan. Contoh. So the point here is tuan-tuan, nak menjadi komunikasi hebat, kita hanya perlu jadi diri sendiri tuan-tuan. So itu adalah yang keempat. Dan yang kelima tuan-tuan, saya perlu hafal semua perkataan untuk kelihatan yakin. Ini adalah yang kelima. So again, nak menjadi seorang yang confident, tak perlu hafal words for word. Right? Dan yang keenam, orang yang confident, orang yang hebat bila bercakap ni, dia tak pernah rasa gugup. Tuan, saya ni tuan nervous lah tuan. Tuan, saya ni nervous lah. Saya ni gugup lah tuan. Saya ni ada butterfly dalam stomach ni tuan. Tu yang saya tak boleh bercakap. So, rakan-rakan semua, kalau anda ada rasa macam tu, welcome to the club. Saya juga ada rasa macam tu. So, again, bila kita sebut tentang orang yang boleh bercakap depan orang, ataupun orang yang hebat berkomunikasi, ataupun leader-leader hebat bercakap di luar sana, semua orang
akan merasa nervous, tuan-tuan. Cuma isunya dekat sini adalah satu perkara yang saya nak tuan-tuan highlight, anda boleh letakkan bintang dalam anda punya notes. Nervous tak boleh dihilangkan, dia hanya boleh dikurangkan ataupun di-manage. So sekali lagi saya ulang, saya nak tuan-tuan tulis dekat note anda, nervous tak boleh dihilangkan. Tapi nervous hanya boleh dikurangkan dan juga di-manage ataupun di-manage. Manage apa Di-manage lah, di-manage. Dan seterusnya tuan-tuan adalah jika orang tak bagi respon, maksudnya saya gagal lah tuan. Sebab hari tu saya cakap, orang krik-krik. So, saya memang fail lah tuan. Contoh. Manage. Thank you so much, Puan Nurul. Dan seterusnya yang ke-8 tuan-tuan. Yang ke-8 adalah komunikasi hanya tentang perkataan. Ini juga adalah mitos. Kejap lagi kita akan bahas sama-sama tuan-tuan. Sebab communication ni is not about words. Komunikasi bukan sekadar apa yang kita cakap. Dan seterusnya, yang ke-9, orang akan lebih faham saya kalau saya cakap banyak. Ataupun orang akan lebih faham sekiranya kita cakap banyak lah. Kita, dia ni kecek banyak tuan. So tu yang, saya ni orang yang reserve. Saya ni perkataan, orang tanya sepatah, kita jawab sepatah. So saya tak kecek banyak tuan. Saya jenis tidak cakap banyak. Saya jenis reserve. So orang-orang yang boleh mampu lead ni, orang yang bukan reserve, orang yang bold. So memang saya orang dilahirkan belakang tabir lah. So tak tuan-tuan. So orang akan faham maksud jika saya cakap banyak, ini juga adalah mitos. Dan mungkin kita ada rasa rendah diri sebab mungkin kita tak berapa banyak vocab, especially mungkin anda dalam bidang marketing. So, bila orang bercakap, bila kita sebut tentang return on investment, return on average sale, ROAS, ROI, macam, apa benda yang dia cakap ni? Tengok, aku tak tahu benda ni. Aku nak tahu, nak terangkan bagaimana. Aku faham, tapi aku tak tahu istilah-istilah tu. Jangan risau, tuan-tuan. Sebab apa? Sebenarnya, tuan-tuan, tak semestinya vocab tu penting, tapi bagaimana kita nak menyampaikan mesej itu. Dan yang ke-10, yang terakhir tuan-tuan, saya tak boleh bercakap sebab saya adalah introvert. Puan Saidah tanya, kawan-kawan, nombor 7 tadi apa sudah? Okey, sekejap, saya ulang semula. So, yang ke-10, saya tak boleh bercakap, saya introvert. So, tuan-tuan boleh ambil poin-poin saja. So, mitos yang ke-10 adalah saya introvert juga mitos. Boleh tuan-tuan. Okey, saya ulang semula. Yang ke-9 apa dia? Yang ke-9, orang akan faham maksud saya jika saya cakap banyak. Yang ke-8 apa dia? Komunikasi hanya tentang perkataan. Yang ke-7 apa dia? Jika orang tak bagi respon, maksudnya saya gagal. Contoh, tuan, saya ni tuan, tengok baru-baru ni saya share kan. Tim saya krik-krik je. Ataupun saya live hari tu, saya live, ramai dah tengok ni. Tapi saya minta orang komen di ruangan komen, krik-krik. Orang tak bagi respon. Maksudnya saya gagal lah. Alright. So, yang ke-6, orang yang hebat berkomunikasi tak pernah rasa gugup ataupun tak pernah rasa nervous. Ini juga adalah mitos. Dan yang ke-5, saya perlu hafal semua perkataan untuk kelihatan yakin. So, kita tak perlu hafal semua perkataan. Alright. Dan yang ke-4, untuk menjadi komunikator hebat, saya perlu menjadi orang lain. Saya buat live tak ada viewer. Okey. Baik. Paporok. Okey. Dan yang ketiga, orang yang hebat cakap ni sebab ada bakat. So again, bakat juga tak ada kena-mengena dengan kemahiran komunikasi. Dan yang kedua adalah kalau gunakan bahasa bombastik, orang tak akan respect saya. Ini juga adalah mitos. Dan yang pertama tadi adalah saya tak nak cakap sebab pengalaman lampau membuktikan saya tak pandai bercakap. Okey. Tuan dan puan, bila kita sebut tentang yang ke-10 tadi, bila kita sebut yang ke-10, kan, saya tak boleh bercakap sebab saya adalah orang introvert. Ini saya dapati, ni especially kepada rakan-rakan di Influential Club ataupun TIC. Ini menjadi satu norm lah. Tuan, saya ni tuan tak boleh bercakap lah sebab saya ni kan orang introvert. Okey, sebelum kita nak bahas isu introvert dan extroversion dan sebelum kita nak go further, saya nak tuan dan puan pergi ke muka surat 3, page 3. Tuan dan puan. Kalau dah pergi ke page 3, anda boleh komen dah. So, kita nak buat personality test. Kita nak buat personality test. Yang mana kita nak tahu sebenarnya kita ni adalah orang extroversion ataupun extrovert ataupun introvert. Sebab apa? Sebab
Kalau kita kenal diri kita, barulah kita tahu apa ubat untuk diri kita, apakah perkara yang sesuai untuk personality kita. So, rakan-rakan semua, kepada yang mungkin tak sempat print, it's okay. So, saya beri masa tuan dan puan saat lagi, masa kita break nanti untuk anda print lah. Tapi yang anda dah print, saya nak tuan dan puan tengok anda punya buku tu ataupun workbook tu. Saya nak tuan dan puan pilih satu jawapan yang paling menggambarkan diri anda bagi setiap soalan. Tidak ada jawapan yang betul atau salah. Jawapan anda adalah berdasarkan keutamaan dan personaliti anda. Jawab semua soalan dengan jujur untuk mendapatkan hasil yang paling tepat. Alright? So, kita ada 10 soalan di page yang ketiga dan page yang keempat juga ada 10 soalan. Bermaksud total soalan kita ada 20. So, saya berikan masa, anda jawab A ataupun B je dengan pantas. So, saya beri masa tuan dan puan selama 2 minit untuk jawab soalan 1 sampai 20 untuk my personality. Saya beri masa tuan dan puan 2 minit dari sekarang. Dipersilakan tuan dan puan. Tahu nasi. Apa? Boleh ni? Tahu tak payah. Ikut. Tak boleh standby. Bagi belajar kat bilik barang. Ya. Tes. Betul tuan, betul. Jawab dengan feel yang terkini. Sekarang ni, your present moment. ...60 saat saja lagi. Kepada yang done, anda boleh komen done. Terima kasih Puan Siti Nuraini. Papa Rock, thank you so much. Done. Boleh sih. Tes. Putri Frida, thank you so much. Puan Aliza, Puan Misna, thank you so much. Puan Syawal, Puan Arina, thank you so much. Puan Rabiatul Adawiyah, thank you so much. Puan Kamisa, Puan Amir Murad, thank you so much. Norma, thank you so much. 30 seconds left, 30 saat saja lagi. Nurdini, user, thank you so much. Dan Mariam, thank you so much. Cikgu Ma, Puan Haja Hafizah, Puan Haja Hafilah, thank you so much. Puan Razlan, Puan Norzanaria. Alhamdulillah. Next, ini. Betul. Jangan risau, simple saja tuan-tuan. Ni betul tak? Dan jujurli secara jujur. Puan Rozaimah siap, Puan Rozita dan Puan Syaril dan 30 saat saja lagi, 30 seconds left. Puan Muhammad Abdullah, Nina Imelda, Puan Fadilah, Puan Wan dan user dan Aznira dan Tuan Amirul Anwar dan Puan Nurul dan Puan Aznira dan Tuan Ashri dan Puan Nura Halim dan Tuan Muhammad Rizal dan Puan Erni Bahari dan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan alright, kita bagi satu tepukan murah pada tuan-tuan puan. Masya-Allah, luar biasa. Si pandai dalam kelas. Okey, rakan-rakan semua. Kak Azia si tak Bila kita sebut tentang my personality test ni, ianya sangat penting. First of all, kita nak tahu kita ni jenis apa dulu. Sebab bila kita tahu kita jenis apa, barulah kita boleh work out towards our types. Dia nak senang faham macam ni lah tuan dan puan kan. Kita macam mana kita nak ini maafkan saya, mungkin ada yang kata isu ni agak sensitif. Macam mana kita nak tahu kita punya BMI, sedangkan kita punya berat badan pun kita tak tahu. So again, kita kena tahu dulu berat badan kita, barulah kita boleh tahu kita punya ada certain maksudnya information yang kita perlu tahu, barulah kita boleh capai apa yang kita nak. So the point here is, kalau kita tahu kita punya personality, insyaAllah kita boleh
improve towards our personality. Alright, jom kita tengok sama-sama tuan-tuan. Kepada anda, saya nak anda kira jumlah skor anda. Jumlah skor A berapa, B berapa. Menerima Alright, kirakan jumlah skor anda. 80,152. Silakan. Kira jumlah A berapa, B berapa. Kalau dan, anda boleh komen. Ikan. Dah saja. Alright. Badan Kebajikan F telah menyumbang semua wang so much. menerima 8 buah sekolah. Saya bagi masa 15 saat Setiap saja. sekolah menerima 80152. Buktikan. Okey, total hasil dia 10. derma berapa? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 dan alright, kita bagi satu tepukan murah pada tuan-tuan. Masya-Allah, luar biasa. Okey, now jom kita tengok sama-sama. Tuan dan puan, saya nak tuan dan puan tengok saya dulu. Tengok saya dulu. Okey. Tuan Nazrin, Tuan Nazan, okey, Tuan Nazan. Betapa Tuan badan Baim, Kebajikan okey, F Tuan telah Baim. menyumbang Okey. semua wang. Tuan Mana F? Zafran, Ini okey. Tuan Ridwan, okey. Tuan Ridwan. Puan Zulainis. Okey. salah. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, mana? Ini kan? kalau Tuan. anda punya jawapan, alright, Inilah kan? paling tinggi skornya adalah Ini kan? A. Maksudnya mungkin A15 Betul. ataupun A11 Ini, contohnya. So anda dia kata apa? ciri-ciri personality Dah tuan dan puan sumbang adalah semua kepada berapa buah introversion sekolah? ataupun anda adalah seorang introvert. 8 buah sekolah. While sekiranya anda punya Dia dapat skor jawapan ini, anda Tol. B Dia paling kena buat. banyak, anda adalah seorang Ni. extrovert. Badan Extroversion. Kebajikan F ni kena Tapi bagi mungkin dengan ada 8. yang balance, Nombor ni bagi ada dengan yang 8. introvert 10, extrovert Dia ataupun buktikan. skor Dapat tak A10, jawapan B pun 10 bermaksud Dia anda kena buat ambivert. sekarang. Ambivert. Bukan angry bird tuan dan puan. Kena bagi dengan Ambivert ambivert. So ambivert. Badan Kebajikan F kena bagi dengan 8. So dia ada Apa introvert, kenapa bagi 8? ambivert dan extrovert. Dia kata ini duit Badan Kebajikan F, betul? Betul Okey. dia bagi kepada 8 Kalau sekolah. 20 Soalan dia 20 kata, anda memang B, betul ke? memang anda memang Bila bagi dapat nombor ni, extraordinary buktikan, extrovert. Tak ada buktikan, gurau-gurau. nombor ni. Okey, dia tak ada yang bagus, tak ada yang tak bagus. Patutlah kecek banyak. 20 tu B contoh. Patutlah dia ni cakap sepatah, jawab sepatah. Introvert punya lemah. Contoh astagfirullahalazim. So tuan dan puan, sebenarnya there's no personality racism dekat sini. Tak. Sama ada kita introvert, dia ada kelebihan dia. Extroversion pun sama juga. Ambivert pun sama juga tuan dan puan. 9-11 tu kira dua alam juga ke tuan? Tak. Maksudnya kiranya 9 maksudnya tuan adalah extroversion. Okay, now jom kita bahas. Saya nak bahas secara ringkas saja. Sekiranya anda adalah seorang introvert, boleh tak saya nak tahu berapa ramai yang introvert sini? Boleh angkat tangan? Boleh angkat tangan? Oh, thank you so much. Tuan Firdaus, siapa lagi? Nurin, alright, Nina Imelda, Tuan Azrul, Tuan Ridwan, Puan Hazlina, Siti Nur Ain, Puan Nur Aziza, Tuan Amir. Okey, rakan-rakan introvert. Berapa ramai yang extrovert sini? Boleh angkat tangan, extrovert, Papa Rock, Tuan Man, siapa lagi yang extroversion? Koli, thank you so much. Siapa lagi? Okey, so boleh tekan raise hand tu, boleh turunkan tangan tuan dan puan. Now, dalam konteks komunikasi, dalam konteks bercakap, macam mana orang introvert kita boleh improve, macam mana orang extrovert boleh improve. Okey, tuan dan puan, kepada rakan-rakan yang ambivert, this is saya akan share ada 3 tips ataupun ada 3 step. Introvert ada 3 step, extrovert ada 3 step. So, saya nak bahas introvert dulu. Orang-orang introvert dalam konteks bercakap, macam mana untuk improve sebagai seorang introvert. Dia ada 3 step saja. Yang ni saya nak tuan dan puan tulis. Yang pertama, orang-orang introvert, anda perlu buat skrip ringkas ataupun in point form. Buka dulu. Itu yang pertama. Boleh sih. Sama tak jawapan? Tak siap lagi. Right? So sekali lagi saya ulang, kepada orang buat yang mana sifir, banyak tak tahu. Ambil A tak kosong tadi, sana. anda adalah introversion. So soalan dia adalah macam mana kita nak improve. Mungkin selepas ni anda diminta untuk tampil di TV ke, ataupun kena interview di radio ke. Alamak tuan, itu tinggi sangat tu tuan. Ni saya ni kejap lagi saya nak bercakap dekat perhimpunan PIDG ni, contoh. So saya tak tahu macam mana saya nak improve saya punya communication skill sebagai introversion. So dia ada 3 langkah. So first step untuk introvert, buat skrip ringkas ataupun point form. Tulis. Right? Kita tulis apa yang kita nak cakap. Yang kedua, tuan-tuan puan, untuk orang introvert, step yang kedua, selepas kita dah tulis skrip ringkas ataupun point form, step yang kedua, kita praktis dalam keadaan berseorangan. Ataupun dalam keadaan sunyi.
Contoh dalam kereta ataupun masa dekat bilik seorang-seorang. Okay, hari ni aku nak bercakap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita praktis dalam keadaan berseorangan. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, untuk orang introvert, kita mulakan dengan audiens yang kecil dahulu sebelum kita pergi ke audiens yang lebih besar. Dalam toilet Tuan Azrul, Masya Allah. So sekali lagi saya ulang, yang ketiga, step yang ketiga adalah untuk orang introvert, kita mulakan dengan audiens yang kecil dahulu sebelum audiens yang besar. Nombor 1. Oh, suara saya putus-putus Tuan Rahman. Suara saya putus-putus ke? Okey, kalau okey boleh buat 2 thumbs up macam ni. Kalau putus-putus boleh buat 2 piece. Oh, okey, baik. So sekali lagi saya ulang, untuk orang introvert, dia ada 3 step untuk kita improve kita punya communication skill. Yang pertama, kita buat skrip ringkas ataupun point form. Yang kedua, selepas kita buat skrip ringkas ataupun point form, barulah kita praktis dalam keadaan berseorangan ataupun sunyi. Boleh dalam toilet pun boleh, dalam kereta pun boleh, depan cermin pun boleh, tak ada masalah. Dan selepas tu, yang ketiga barulah kita berkongsi, tapi kita mulakan dengan audiens yang lebih kecil terlebih dahulu. So ini adalah orang introversion ataupun introvert. Okay, next adalah extrovert. Macam mana nak kontrol audiens kecil bersawan sebilangan audiens bukan dalam kawalan kita? Yang ni Cik Puan Has nanti kita akan bahas insya-Allah. Yang kedua, untuk extrovert, kita faham extrovert ni dia agak spontaneous. That's why ada orang yang join rakan-rakan TIC kita, dia orang ni memang dah they are influencer lah. Dia punya follower 500,000. Dia isu confident tak ada dah. Isu malu dah tak ada. Bukan tak tahulah malu, bukan. Tapi mereka ni adalah subject matter expert. Tapi since mereka adalah terlalu spontan, sampaikan mereka bila bercakap bercapah-capah. Kadang-kadang A dulu, kadang-kadang C dulu, lepas tu E, lepas tu M, baru B, last kali A, last sekali orang tak faham. So untuk extrovert, apa yang perlu anda buat? First step adalah strukturkan anda punya content ataupun speech. Okay, yang ni saya tulis dekat sini lah. Maksudnya 972 So tolak 1 untuk orang extrovert, so stepnya adalah strukturkan your content ataupun speech. Ya, pola menurun 100% salah pangkal. Alright, strukturkan your content. Ini untuk extrovert step yang pertama. So, apakah struktur yang paling basic? Struktur yang paling basic ni dia ada 3 je tuan-tuan. Satu adalah introduction. Turun 10. Yang kedua adalah body of your speech. Betul. Faham ke? Even dah buat macam ni still gugup tuan, tak apa. Yang ni kita akan bahas lagi. Yang ni 972 sendiri dia apa? Dan body of the speech ataupun body of the content, dan yang ketiga ada conclusion. 92. Faham. So, kepada rakan-rakan yang extrovert tadi, first step first, 82 tambah 10. sebab tuan dan puan saya faham anda adalah seorang yang spontaneous. So spontan ni okey sangat, tak ada masalah. Cuma kadang-kadang bila kita bercakap kita punya point-point tu cloud ataupun point-point kita tu mencapah-capah. Sampaikan, orang tak faham apa yang kita nak sampaikan. Sampaikan, orang kalau contoh kita nak menjual, orang tak nak beli sebab macam kau cakap apa sebenarnya, contoh. So step yang pertama untuk orang extroversion adalah strukturkan apa yang anda nak cakap tu dulu. Itu yang pertama. So struktur ni macam mana? So kita plan lah kita punya intro apa, dan kemudian body of our speech apa, dan lepas tu kita buat conclusion. Dan selepas kita strukturkan apa yang kita nak cakap, step yang kedua apa dia tuan-tuan? Step yang kedua adalah slow down. Pause. Ini untuk orang extrovert orang extrovert. Slow down ataupun pause. Bila kita bercakap, kadang-kadang orang extrovert ni dia ada kalanya dia macam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau tahu tak, hari ni aku nak kongsikan dengan anda semua. So again, step yang kedua, slow down ataupun pause. Right? Dan yang ketiga, tuan-tuan, yang ketiga untuk orang extrovert adalah bring notes. Bawa nota anda. Bawa nota tuan dan puan. Wah, kita ada Puan Maya juga, rakan TIC kita. Thank you so much Puan Maya. Yang ketiga, untuk orang extrovert, bring notes. Bawa nota anda. Right? Jadi tuan dan puan, saya dah kongsikan dengan tuan dan puan untuk introversion ataupun introvert, apa 3 stepnya untuk improve your communication skill selepas ni. Dan untuk extrovert pun sama. Dan kalau anda perasan, kedua-duanya dia perlu
dua-dua, whether kita introvert ataupun extrovert, dua-duanya perlu tulis, bring kan? notes, bawa nota Kosong, kita. Masalahnya bila kita balik, impromptu. balik, Yang balik. ni Tuan Asyari, esok kita akan belajar struktur impromptu speech. Esok kita akan belajar. InsyaAllah. Right. So tuan dan puan, untuk makluman anda, dua-dua ni I would like to recommend untuk bring notes. Ada satu perkara yang guru saya pernah kongsikan dekat saya, dia kata, Rizal, never trust our mind. Saya nak tuan dan puan tulis dalam nota tuan dan puan. Whether anda introversion ataupun extroversion, never trust your mind. Sebab apa? Sebab kita tak tahu masa bila kita blank. Setuju ke? Setuju sangat tuan dan puan. In fact, saya sendiri tuan dan puan, alhamdulillah, walaupun saya sudah berada dalam industri ni, alhamdulillah dah lebih 10,000 jam ataupun dah lebih 15 tahun. So, saya pernah melalui situasi di mana, just nak kongsikan dengan tuan dan puan yang saya hormati sekalian, saya pernah live dekat satu stesen TV. So, saya punya topik hari itu adalah 11 adab bertandang dalam konteks komunikasi. So 11 asas adab bertandang ni boleh bagi beri tanpa teks belum? Okey. Belum boleh lagi beri ucapan tanpa teks. Okey, tak apa Puan Liza. Yang tu nanti esok kita akan bahas insya-Allah. So again, pernah sekali tu saya berada di satu stesen TV. Live ni, bayangkan live. Tapi alhamdulillah mujurlah saya bawa saya punya buku, saya punya note. So masa tu topiknya adalah adab bertandang. Jadi dalam saya punya note 11 adab bertandang. So pengacara pun masa tu, okay Tuan Rizal, thank you so much for your time here. So saya pun kata thank you so much for having me. So kita semua sedia maklum, kadang-kadang kita bertandang, kita berkomunikasi dengan orang, dia tanya soalan-soalan yang sensitif. So saya nak tanya dengan Tuan Rizal, apa sebenarnya adab-adab bertandang ni? So saya pun kata terima kasih pengacara kita. Sebenarnya saya nak kongsikan pada hari ini ada 11 adab bertandang. So saya pun katalah, yang pertama adalah sekian. Yang kedua adalah sekian. Yang ketiga adalah sekian. Yang keempat, blank tuan-tuan. Dah lah aku tengah live ni. Dan yang keempat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masa tu saya selawat tau. Allahumma salli ala. Tak datang juga tuan-tuan. Ya Allah, dekat mana ni? Dan mujurlah masa tu set pada ketika itu, dia ada coffee table di depan saya. Tapi masa tu dalam frame dekat TV tak nampak lah. So masa tu bila saya, tak boleh ni. Memang tak datang langsung. So saya pun tengok buku saya pun ambil, saya pun buka buku saya. Dan the best part, Tuhan tu nak bantu kita kan. So the best part, pen yang saya letak tu memang ngam-ngam di poin yang keempat. Saya buka, saya nampak terus poin yang keempat. So dan yang keempat adalah, yang keempat saya pun letak saya punya buku balik, saya pun explain. So apa pengajarannya tuan-tuan puan? Never trust our mind. Walaupun kita dah mempunyai pengalaman dalam bidang tu, walaupun kita dah mempunyai subject matter expert yang sangat luar biasa. So poin dia adalah tulis. Dekat mana? Terpulang dengan tuan puan. Mungkin anda tulis di handphone. Kalaulah let's say terlupa contohnya, so kita boleh tengok balik kita punya apa nama ni, apa yang kita nak sampaikan tu, poin tu. Kita nak tahu harga television kena buat apa? Alright. So tuan-tuan dapat something tak? Kalau dapat anda boleh komen. Dapat. Dan kepada ambivert anda boleh gunakan mana-mana yang anda rasa sesuai. Nombor apa darab 5? So sekali lagi saya ulang, kepada tuan-tuan puan yang dah buat test ni, A introvert, B adalah extrovert, dan A tadi saya dah bahas 3 step untuk anda improve your Apakah harga yang perlu dibayar oleh Pak Izzat? dan skill. Yang pertama, buat skrip ringkas. Okey, darab. Apa Form. yang darab? Yang Nombor kedua, praktis dalam keadaan berseorangan ataupun sunyi. Dan yang ketiga, mulakan dengan audiens yang lebih kecil dulu sebelum go to another ataupun bigger audience. Itu untuk introversion. Untuk extroversion, first kali structure your content ataupun your speech dengan intro, body dan conclusion. Dan step yang kedua adalah slow down, pause. Dan yang ketiga, bring notes. Okay, now jom kita pergi ke page yang seterusnya. Rakan-rakan yang saya hormati sekalian, baru-baru ni saya bersama dengan group of people. So dia tanya dekat saya, Tuan Rizal, apa pandangan Tuan Rizal tentang artificial intelligence? Right? So kita dah pukul 10.33. Untuk makluman tuan dan puan, kepada yang nak pergi toilet, relax dulu. Kita akan break 10.45 insya-Allah. So again, baru-baru ni saya ditanya, Tuan Rizal, apa pandangan tuan tentang artificial intelligence? Kan kita dah ada AI, kita dah ada macam-macam lah. So kenapa kita perlu belajar komunikasi Takkan nanti AI yang replace. So kita type prompt dan dia akan cakap je lah. Alright, so rakan-rakan semua, again, no doubt,
AI boleh buat apa yang manusia mungkin tak terjangkau nak buat. AI boleh buat sepantas yang manusia mungkin tak berapa pantas nak buat. Tapi apa beza manusia dengan AI? Anda boleh komen di ruangan chat. Apa dia? Agak-agak tuan-tuan. Apa beza AI, Artificial Intelligence dengan manusia? Masya Allah, kita bagi satu tepukan baru pada Puan Nur Zanaria dan Tuan Fadli, Puan Hidayah, Papa Rock, thank you so much. Yes, manusia Amazing. ada Abang belajar. emosi. Nanti Hazim boleh main Alright. time. Dan tuan dan puan, sebenarnya manusia bertindak Dulu, sebab dulu. emosi. Manusia membeli sebab emosi. Manusia membuat keputusan sebab emosi. Kita contohnya, kita nak sedekah dekat orang ni kan. Contoh kan, kita pergi ke mana-mana tempat, lepas tu tiba-tiba ada orang, ya Allah minta sedekah. So kita pun, kenapa kita nak bagi? Sebab kita rasa kesian. Betul tak tuan-tuan? Ataupun kenapa kita tak nak ataupun tak nak decide nak bagi sebab apa? Ya ke scam ke? Kita ada perasaan ataupun emosi macam ada doubt tu. So same goes to kenapa anda hadir ke Speak with Confident hari ni, sebab anda ada emosi macam menarik lah Tuan Rizal punya advertisement. Bila kita klik, besok menghantui kan, menghantui. Tiba-tiba ada je aku punya advertisement. Datang je. So aku rasa macam aku nak join lah sebab aku suka konten-konten Tuan Rizal. Contoh. So again, anda decide untuk datang hari ni sebab emosi. 3 tambah 2. So the point here is, bila kita sebut tentang manusia, since manusia ada emosi, sebenarnya komunikasi yang memberi impak emosi ada 3. Yang ni yang saya nak tuan-tuan fokus. So sekali lagi saya ulang, bila kita sebut tentang komunikasi yang memberi impak emosi ada 3. Komunikasi yang memberi impak emosi, dia ada 3 bahagian. Kena potong ukur lepas. Contoh, tuan dan puan, sebagai seorang cikgu, contohnya, kita nak menarik minat pelajar-pelajar kita untuk minat matematik ataupun subjek yang kita nak mereka kuasai. So, macam mana kita nak menarik minat dia? First kali, audien kita, anak-anak murid kita perlu suka kita dulu. So, suka tu kan emosi. So, sama juga tuan-tuan, mungkin kita adalah pengurusi PIBG. Contoh. Kita nak ibu bapa ni bayar. So, sebelum bayar, kita nak minta ihsan, empathy ibu bapa, kita nak bangunkan anak-anak kita. So, empathy tu itu juga adalah emosi. So, sama juga kalau kita nak promote produk kita, takaful kita ke, ataupun mungkin kita adalah unit trust consultant contohnya. Kenapa orang nak bagi duit ataupun invest dekat kita? Sebab dia percaya kita. Dia rasa macam, dia ni steady ni. So, itu adalah emosi. So, the point here is, komunikasi yang memberi impak emosi dia ada 3, tuan-tuan. Ada berapa? Boleh tunjuk jari 3? Yes, dia ada 3. So, apakah perkara tersebut? Apakah komponen itu? Yang pertama adalah perkataan. Okay, Sik, mana? Yang pertama adalah perkataan. Mana Sik? Right? Yang kedua adalah suara. Apa kena buat? Dan yang ketiga adalah non-verbal. Okay, apa yang first step Hasif kena buat apa? Cuba cerita dengan abang. Apa yang Hasif faham? Right? Okey, Puan Aziza makan dulu, silakan. Nak minum dulu, silakan minum dulu. Kepada tuan-tuan puan yang macam nak minum, nak makan, silakan minum Jangan risau, kita punya sesi ni free and easy. Tapi kalau nak pergi toilet, relax dulu. Kalau nak keluar, relax dulu. Sebab saat lagi kita akan break, tuan-tuan. So sekali lagi saya ulang, komunikasi yang akan memberi impak emosi dia ada 3. Satu, perkataan ataupun words. Yang kedua, voice, suara. Dan yang ketiga, non-verbal. Soalan ni nak apa? Kita bercakap dengan confident depan orang tapi orang menyampah. Agak-agak close deal tak? Tak. Tapi kita bercakap dengan orang rasa kita ni humble, orang rasa kita ni convincing dan orang nampak kita punya competence. InsyaAllah dia kata, aku nak join lah, aku nak ambil lah kau punya produk. So the point here is, tuan-tuan, komunikasi yang memberikan impak emosi sebenarnya dia ada 3. Dan the best part, perkataan ni 7% je, tuan-tuan. So saya nak tuan-tuan tengok saya punya slide lah. Slide saya senang So again, bila kita sebut tentang komunikasi yang memberi impak emosi, sebenarnya dia ada 3 komponen. Yang pertama adalah words, perkataan. 9,432. Yang kedua terbesar adalah voice. 38%, suara kita. Setengah tahun berapa bulan? Dan yang paling banyak tuan dan puan sebenarnya adalah non-verbal.
Bulan. which is 55%. Tahun berapa bulan? Setahun lah. Sebulan 30 hari. Tuan Syed Muhammad Hanif, okey tuan? Puan Aida Abdullah, Dr. Hafizah, okey? 30 Right. Apa tanya? Dan rakan-rakan Setahun semua, berapa bulan semua? perasan ataupun tak, yang paling besar sebenarnya bukanlah Tahun perkataan yang kita gunakan. Tapi yang paling besar adalah non-verbal. tahun. Alright? 12 bulan. 12 bulan sama Dan dengan bila kita setahun, sebut betul tentang non-verbal, since Januari, non-verbal Februari, ni 55%. Mungkin ada yang kata, tuan, berapa bulan macam mana tuan dapat fakta ni? Daripada Berapa mana tuan bulan dapat sebenarnya daripada setahun? fakta ni? Adakah tuan Tahun. petik daripada langit saja ataupun Tahun. daripada chat GPT? Kalau Tak, tuan setengah dan puan. tahun? Ini adalah study daripada seorang legend. Nama dia Profesor Albert Mahrabin. A-L-B-E-R-T, Albert Mahrabin. M-E-H-R-A-B-I-A-N. So, Albert Mahrabin beritahu, pandai. komponen Jadi kena komunikasi buat yang apa? akan memberi Kita nak kesan cari ataupun impak emosi yang paling besar sebenarnya adalah non-verbal, yang kedua terbesar adalah tone of voice, dan yang paling sedikit adalah words. Dan since tuan dan puan, yang kedua terbesar yang paling besar adalah non-verbal. Non-verbal ni dia ada 4. Right? So, boleh kita tengok sama-sama tuan dan puan. Since tone of voice 38% dan yang paling besar adalah non-verbal 55%. Kena tambah saja 2. Non-verbal ni dia ada Tambah, 4 tambah, subkomponen. Ada berapa subkomponen tuan-tuan? Boleh tunjuk jari 4? 4 subkomponen. Thank you so much. Saya tulis kat sini lah Saya menyimpan non-verbal. Saya menyimpan 9,432. So non-verbal ni 55% kan yang akan memberi impak emosi. So apakah 4 subkomponennya? Yang pertama adalah facial expression Menyimpan RM1,086 di dalam bank. Safe. ataupun Setiap bulan. ekspresi muka. bulan, betul? Yang kedua adalah 6 bulan. body language. Kalau kita nak sebulan macam mana? Itu yang kedua. Bahasa Ataupun bahasa badan. Dan yang ketiga sebulan berapa? adalah Jadi nombor ini emotion. Lepas tu dapat tu Right? isterinya Dan berapa? yang keempat adalah attire. Ini sebu. So ini adalah jawapan Betul. bagi soalan Cik Puan Erni Bahari tadi. Betul. Jadi So untuk non-verbal, kita nak since yang non-verbal ni isteri banyak, sebulan juga. 50%. Sekarang dia bagi 6 bulan betul. So dia ada 4 subkomponen. Yang pertama adalah facial expression, ekspresi muka. Yang kedua body language, bahasa badan kita. Lepas tu dia dah Yang dapat ketiga nilai sebulan ni, emotion kena buat kita. tambahan apa? Dan yang keempat attire kita. That's why tuan dan puan, ada orang confidence tapi kita menyampah dekat dia. Ada orang bercakap dengan confidence tapi kita rasa seronok bercakap dengan dia dan kita rasa macam nak dengar lagi. Betul tuan dan puan? Sebab ada orang facial expressionnya okay, body language-nya convincing tapi emotionnya macam menyalahkan orang A, menyalahkan orang B Tak tahu ataupun maksudnya enam merendah-rendahkan orang, membuatkan alah dia ni cakap Ini untuk 6 bulan. okey Dia tapi berkumpul dapat perasaan banyak bagus. ni. Contoh. So that's why Sekarang macam tuan-tuan mana dapat sebulan, sebenarnya non-verbal kita ni nak paling banyak isi dan punya again sebulan non-verbal ni disimpan berapa? consist of mimik muka kita, body Kalau language kita kita, bahasa nak badan tahu kita, sebulan emosi disimpan kita dan berapa? Ini pemakaian sebulan untuk kita. 6 bulan. Banyak lah. Okey. Kalau sebulan berapa? Quick one, rakan-rakan semua, ada satu kajian. Apa kena buat? Mungkin rakan-rakan selepas ni, tuan dan puan selepas ni yang Ini mungkin berapa? nak live contohnya ataupun nak Dia bagi jumpa nak prospek dapat harga, selepas ni contohnya ataupun simpan, mungkin malam ni ada janji sebulan temu berapa, dengan betul. Betul, kita dapat punya duit tu bakal kena tambah investor apa? ataupun hari Isnin nanti ada pitching contohnya. Okey, untuk makluman rakan-rakan semua. Okey, by the way saya nak tanya sekali lagi. betul, faham. Berapa ramai yang first time jumpa Lewat. saya secara online ni? Boleh komen first time di ruangan chat. Silakan. Okey. So rakan-rakan semua, ramai yang first time. Thank you so much Puan Izian. Bila kita sebut tentang first time, ini bukan sahaja kepada saya tuan-tuan puan. Ada yang first time, Puan Misna first time, Nordini first time, Afiq first time, Shima first time, Puan Mariam, Atira, Nurah Halim, thank you so much. So bila kita sebut tentang first time, anda juga pernah orang berjumpa secara first time. Contoh Puan Fadila. Kalau orang first time jumpa Puan Fadila ataupun Puan Noraziza, kalau orang first time jumpa Puan Noraziza ataupun Tuan Michael, kalau first time orang berjumpa dengan Tuan Michael, sebenarnya orang akan tanya 2 soalan dalam kepala dia. So tuan dan puan, dia ada satu kajian daripada seorang pengkaji, nama dia Profesor Dr. Amy Kedi. So Amy Kedi ni dia profesor daripada Harvard Business School .
So, dia kata kalau orang jumpa kita for the first time, contohnya orang berjumpa dengan Papa Rock for the first time, atau orang jumpa dengan Tuan Firdaus for the first time, ataupun orang berjumpa dengan Puan Atira ataupun Tuan Syafiq Ismail for the first time. So, sedar ataupun tak, ada dua soalan akan pop up in our mind. Ada dua soalan yang akan pop up dekat orang yang first time jumpa tu. Macam contoh, tuan dan puan, first time jumpa saya kan. Anda perasan ataupun tak, sebenarnya ada dua soalan yang anda sedar ataupun tak akan tanya diri tuan dan puan. So, apakah dua soalan tu? Dua soalan yang akan bermain dalam minda orang yang first time jumpa kita. Boleh Zee? Yang pertama, tuan dan puan, adalah dia ni boleh percaya tak? Yang pertama adalah trust. Percaya ke dia ni? Contoh, itu yang pertama. Dan yang kedua, tuan dan puan, soalan orang yang jumpa kita for the first time, dia ni boleh respect tak? 10, 20, 100, So, sekali lagi saya ulang, based on satu kajian daripada seorang pengkaji nama dia Profesor Dr. Amy Cuddy. Amy Cuddy ni daripada Harvard Business School. Dia kata, kalau orang lain berjumpa dengan kita for the first time, dia akan tanya dua soalan dalam kepala dia tanpa dia sedar. In fact, kita pun sama. Kalau kita jumpa dengan orang, berjumpa dengan prospek ataupun berjumpa dengan orang, macam contoh tuan dan puan jumpa saya, automatically tuan dan puan jumpa ataupun sedar ataupun tak, ada dua soalan ni. Boleh percaya tak dia ni? Ataupun boleh respect tak dia? Dua-dua ni tuan dan puan. So, soalan dia adalah, macam mana kita nak tingkatkan trust dan respect tu? How to increase trust dan respect? So, jawapannya adalah melalui communication. Jawapannya. Dan kita semua sedia maklum, komunikasi yang akan memberi impak emosi terbesar, apa dia tuan dan puan? Komunikasi yang memberi impak terbesar apa dia? Tak lain tak bukan adalah non-verbal. Yes. Jadi, kita semua sedia maklum, orang selalu kata, don't judge the book by its cover. But ladies and gentlemen, trust me, people do judge the book by its cover. Setuju, tuan dan puan? So, kita kena make sure kalau kita bercakap dengan orang, bukan sekadar apa yang kita cakap, but how you say it in front of public. Tuan Diikim Padu, terima kasih Tuan Hisham. Okay, now, tuan-tuan dan puan-puan, since kita dah pukul 10.47, dengan tuan dan puan, mungkin ada di antara tuan dan puan yang di toilet ke, nak pergi minum kopi ke, ataupun nak solat sunat duha dulu. So, kita akan beri masa tuan dan puan 10 minutes. Alright, 10 minit untuk toilet break ataupun apa-apa sajalah. So, kita akan kembali semula ke dalam dewan ni tepat pukul 10.55. So, untuk itu, Tuan Amma akan take over tak? Okay, untuk itu kita akan break for a while. 10.55 nanti kita akan kembali semula ke dalam online session kita, dan saya akan kongsikan dengan tuan dan puan how to make people trust you. Ini sangat penting. Kalau anda terlepas, sayang sangat tuan dan puan. So, kita kembali selepas ini tuan dan puan. Thank you so much rakan-rakan semua. buat yang satu, tapi kena buat yang besar. Oh, Dan lagi banyak nombor paling besar. Memegang kat nombor yang paling besar. Hit a wall. Right now, I need a miracle. Hurry up now, I need a miracle. Apa benda lambat ni? Strange